Assalamualaikum. Hampa semua nampak handsome macam cantik hari ni. Pakai makeup ke? Patutlah. Yes, I know saya dah lama tak buat video. Minta maaf sangat-sangat. The reason why saya dah lama tak buat video is because I'm going back to Malaysia. Oh yeah. Tak lama lagi insyaAllah. So lepas ni saya memang banyak kerja nak kena buat. Macam kemas rumah, pack barang. Macam-macam lah. Okay, anyway. Kita sebagai manusia, semua orang pernah buat kesilapan kan? Tapi sesetengah orang tu, bila diorang buat silap, diorang terus give up. Contohnya lah bila anda tengah buat kerja, and then bila kerja tu nak dekat habis dah, tiba-tiba ada benda terjadi, lepas tu anda buat salah, lepas tu dah malas nak buat balik. Nak siap lah. Sikit lagi. Hai, apa ni? Ya, aku ambil 10 jam nak buat benda ni, tahu tak? Malas nak buat balik. Okay, saya tahu kejadian ni mesti pernah jadi kat anda semua kan? Tapi apa nak buat, mulalah balik. Kalau salah lagi, mulalah balik. Dan insyaAllah, tak lama lagi anda akan siap. Dan tak payah fikir benda yang bukan-bukan. Kerja ni kena hantar minggu depan. Banyak lah. Tak apa, aku boleh buat hari sebelum tu kan? Let lu. Jangan fikir macam tu. Kalau anda semua fikir macam tu, sampai bila nak siap? Cuba fikir positif sikit. Kerja ni kena hantar minggu depan oh. Banyak ah. Baik aku buat sekarang. Nanti boleh rehat. Kan bagus tu. Lagi satu, jangan tangguh kerja. Kalau kena marah pada muka. Samalah juga macam saya buat video ni. Mula-mula saya fikir, nak buat ke tak? Nanti takut tak ada orang suka lah. Lepas dah fikir, lepas tu saya pun cakap, apa kata cuba dulu? Belum cuba, belum tahu kan? So ya, sekarang saya dah buat video. So kepada semua yang nak cuba benda yang baru, cubalah sekarang. Kalau silap, cuba lagi. Lagi satu, don't ever let other people let you down. Kau ni useless. Apa pun tak boleh buat? Weh, kau ingat kau bagus sangat ke? Jangan harap lah. Kau ingat kau comel sangat tu? Comel lah tu. Aku lagi comel lah weh. Aku lagi comel. Semua cakap macam tu. Okay, just ignore them. Kalau saya buat tak kisah je. Diorang sebenarnya jealous tu. Tak payah layan orang macam tu. Okay, nasihat saya senang je. Just believe in yourself. Jangan dengar kata orang lain. Buat benda yang anda suka. Jangan putus asa. Tu je lah. And always remember that everyone makes mistakes. Last kali saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua orang Islam yang menyambut bulan Ramadan. Puasa, jangan tak puasa. Last kali saya nak cakap hi dekat kawan saya kat Malaysia tu. Alif Syamim dengan Faris Ifan. Lama tak jumpa. Hampa semua sihat? Nanti kat Malaysia kita jumpa